Dah sampai dah. Sekarang tengah berlangsung event Melaka International Halal Festival ataupun MIHF 2026 dekat MITC Aikroh Melaka. Event ni berlangsung selama 3 hari dari 7 hingga 9 Ogos 2026. Event ni merupakan event halal terbesar di selatan negara. Ada lebih kurang 450 pameran tempatan dan antarabangsa berkaitan produk serta servis yang berasaskan halal. Ramai orang kalau cakap tentang halal mesti kaitkan dengan makanan je kan? Tapi sebenarnya halal merangkumi aspek fashion, kosmetik, teknologi, keuangan Islam, pelancongan dan banyak lagi. Banyak lagi yang boleh dipelajari dalam event ni dengan aktiviti business matching, perkongsian ilmu, pameran artifak, jualan makanan, aktiviti berkeluarga, persembahan kebudayaan dari artis terkenal negara dan macam-macam lagi. Secara tak langsung, event ni dapat memupuk kesedaran orang ramai tentang kepentingan halal dari pelbagai aspek. So kepada orang Melaka dan luar Melaka, jangan lepaskan peluang untuk datang beramai-ramai memeriahkan lagi event MIHF 2026 di MITC Aikroh Melaka. Masuk adalah percuma. Dan jangan lupa follow Lepak Melaka untuk video seterusnya. Bye.